A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati jawatan kuasa masjid, ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dimuliakan Allah dengan Islam. Sebelum kita meneruskan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menandakan kita telah sampai pada 12 Rabiul Awal, tarikh kelahiran baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dalam khutbah Jumaat, biasanya khatib akan membacakan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad mafhumnya, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat 10 kali ke atasnya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat, perlindungan, pertolongan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam tu kita akan sambung mentadabbur surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Pada bulan yang lalu kita telah bincang surah Al-Fatihah ayat yang ke-7, menceritakan tentang dua golongan, maghdub ad-dallin. Maghdub yang dimurkai merujuk kepada Yahudi, satu golongan yang cerdik, yang pandai, tapi kaki menipu, zalim, tolak kebenaran. Ad-dallin Nabi sebut merujuk kepada Nasrani, golongan yang sesat, yang baik tapi naif, baik tapi tak cerdik, kena scam dengan Yahudi. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kita tengok dua golongan ini, golongan yang berlaku sehingga sekarang. Contohnya, kami sebut nama, minta maaf kami sebut nama. Keluaran pelajar Malaysia, antaranya Dr. Amalina, straight A SPM, masa sekolah pakai tudung. Dia belajar dekat luar negara buka tudung. Cerdik, cerdik, tapi tolak kebenaran, tolak Islam. Kita tak nak macam ni. Kita tak nak generasi yang cerdik, kan? Macam ahli politik cerdik tapi tipu rakyat. Saya tak mahu. Kita tak mahu juga macam Nasrani, dia baik. Macam sekolah kami, anak murid semua baik-baik, tak ada masalah disiplin. Tapi masalahnya dia naif, dia tak cerdik. Akhirnya dia akan dipergunakan. Macam setengah orang sekarang ni keldai akaun. Nak tolong kawan tumpang akaun, kena scam. Macam tu juga cikgu-cikgu, terutamanya yang dah bencin,
Duit banyak. Hak ni yang selalu kena scam. Dia baik tapi tengok tolong orang yang salah. Jadi alhamdulillah pendidikan, dasar pendidikan Malaysia sekarang untuk melahirkan generasi ABC. Apa dia tu? Melahirkan generasi anak yang baik lagi cerdik. Jadi Al-Quran mengajar kita kena lahirkan generasi yang bukan sekadar baik tapi mesti cerdik. Inilah didikan Islam. Dia mesti bergerak sekali, tak boleh pisah. Dan pun kita telah bahaskan bagaimana zaman Nabi Nuh alaihi salam, masyarakat yang baik tapi pergi sembah 5 orang soleh yang telah meninggal. Itu kita tak nak. Baik, malam tu kita masuk surah Al-Baqarah ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Mad lazim harfi musaqqal. Tajwid dia begitu. Mad lazim, mad kenapa mad dia panjang? Lazim kenapa dia kena 6 harakat? Harfi kenapa dia huruf muqatta'ah, huruf alif, huruf lam, huruf mim. Musaqqal, berat. Kenapa dia berat? Sebab dia ada dengung kat situ. Lam bertemu dengan mim. Ejaan lam, lam alif mim. Ejaan mim, mim ya mim. Mim bertemu mim, dia dengung, dia berat. Mak lazim harfi musaqqal. Jadi 6 harakat gitu. Ibnu Abbas berkata alif bererti Allah, lam bererti Jibril dan mim bererti Muhammad. Namun harus difahami bahawa hanya pemilik kata yang paling memahami kata-katanya. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mengetahui makna di sebalik kalimah ini. Sebahagian ulama tidak mentafsirkan kalimah ini kepada apa-apa perkataan dengan menyatakan bahawa hanya Allah mengetahui makna di sebaliknya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita lihat di dalam Al-Quran, silap kami ada 14 surah yang mengandungi fawatihus suwar. Kenapa nama dia fawatihus suwar? Fawatih asal perkataan fataha, buka. Suwar ni maksud dia jamak, plural kepada surah. Jadi ada beberapa surah ni dia bermula dengan fawatihus suwar. Huruf muqatta'ah ni, alif lam mim, yasin, ha mim, alif lam mim, ra, sad, qaf. Jadi kalau alif lam mim, Ibnu Abbas dia cuba menterjemah kepada akronim. Alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Tapi kalau kita tengok yang masyhur dalam kitab-kitab terjemahan Al-Quran, fawatihus suwar ataupun huruf muqatta'ah ni tidak ditafsirkan. Dia akan tulis kat situ, hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan ada juga ulama yang cuba untuk mentafsirkan, tapi pandangan kami kita elakkan. Dia tak sepenting ayat-ayat yang lain. Baik, kita nak faham sekarang kenapa Allah Ta'ala mulakan surah ni dengan begini. Mulakan dengan fawatihus suwar, huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong ini. Perkataan alif lam mim tidak pernah wujud dalam budaya sastra Arab jahiliah. Maksud dia orang Arab ni dia tak pernah ada perkataan alif lam mim, ra, yasin, tak pernah ada. Perkataan ni tidak pernah wujud dalam perbualan harian mereka, syair mereka tidak ada. Dengan demikian mereka sangat takjub apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafazkan kalimah yang tidak pernah mereka dengar sebelum ini. Justru itu fawatihus suwar berfungsi menarik perhatian pendengar agar memberi tumpuan kepada yang bercakap. Dan inilah pandangan daripada Syekh Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar. Tujuan fawatihus suwar, tujuan alif lam mim, yasin, alif lam mim, tujuannya adalah untuk menarik perhatian pendengar supaya tertarik mendengar ayat Al-Quran.
Jadi inilah lumrah manusia. Apabila dia mendengar sesuatu perkataan yang baru, yang tidak dia pernah dengar, maka dia akan hadir perasaan ingin tahu. Akan hadir perasaan, apa benda ni? Dia nak dengar lagi. Itulah tujuan fawatihus su'al. Ayat yang kedua. Jadi tuan-tuan, yang ayat pertama tadi pengajaran dia adalah antara teknik menarik perhatian orang supaya dengar kita cakap adalah kita menggunakan perkataan yang tidak pernah mereka dengar. Contohnya, antara kelemahan kami ni adalah sejak daripada praktikal dululah, iaitu kawalan kelas. Ataupun kita pergi ke sekolah yang kadang murid dia 1000 orang budak, bahkan lebih. Macam mana kita nak kawal tu? Jadi setengah sekolah ni dia buat satu, kita panggil power teaching lah. Contoh yang bila kita sebut selidak, 1000 budak dia akan buat benda yang sama. Dia akan tepuk pak pak pak, selidak boleh. Baru dia orang diam, dia orang dengar cakap. Ataupun untuk anak-anak kita ni, kita boleh gunakan perkataan, mungkin kita guna bahasa Arab ke, ya syabab. Ataupun waktu khutbah, khatib tengah bagi khutbah ni, jemaah tak dengar, khatib pun sebut ya ma'syaral muslimin. Tak, khatib tak pernah sebut, tapi kali ni sebut, jemaah pun akan yang tidur tu bangun, yang main game dia akan berhenti. Tak pernah dengar ma'syaral muslimin apa dia ni? Wahai sekalian orang-orang Islam lelaki, isma'u alayya. Jadi ini antara cara kita untuk tarik perhatian orang dengar apa yang kita nak cakap. Itulah hikmah fawatihus su'al. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila Nabi membacakan Al-Quran, mukjizat, perkara luar biasa yang paling utama yang ada pada Al-Quran adalah keindahan bahasanya yang tersendiri. Jadi orang Arab sebenarnya kalau dia dengar, dia akan jatuh cinta, dia akan tertarik. Sebab orang Arab zaman Nabi Muhammad ni, budaya mereka adalah keindahan bahasa. Orang Arab ni banyak sangat bersyair. Sebab itu Al-Quran, mukjizat dia adalah bahasa. Jadi satu hari ni, Abu Jahal, waktu tu malam, dia senyap-senyap pergi dekat rumah Nabi. Dia nak dengar bacaan Al-Quran Nabi. Sebab dia tertarik. Bila dia pergi tu, rupa-rupanya dia terjumpa dengan kawan dia yang sama-sama jahat, yang sama-sama lawan Nabi. Dan kawan dia pun mempunyai matlamat yang sama. Senyap-senyap pergi rumah Nabi sebab nak dengar Al-Quran tu. Jadi bila bertemu ni, tak sengaja ni, maka mereka pun berjanji, esok kita jangan datang lagi. Takut-takut kita akan terpengaruh dengan Muhammad, dengan Al-Quran. Jadi mereka pun berjanji dan beredar. Esok malam tu tengok-tengok, jumpa lagi. Maksudnya apa tuan-tuan? Abu Jahal, kawan-kawan dia hak jahat-jahat ni, Utbah, Syaibah, mereka hak jahat ni, mereka sebenarnya mereka tahu Al-Quran ni indah, Al-Quran ni betul, tapi mereka tolak. Mereka sebarkan fitnah. Mereka kata Muhammad yang cipta Al-Quran. Mereka kata Muhammad ni ahli sihir. Sebab setiap kali orang luar datang ke Mekah, bila dengar Quran terus terpengaruh. Ini yang kita kata Al-Maghdub, yang dimurkai tu. Dia cerdik, dia tahu itu betul, itu benar, tapi dia tolak. Dia bukan saja tolak, dia sesatkan lagi orang yang lain. Bahkan bila orang luar nak masuk Mekah tu, mereka tunggu dekat pintu masuk Mekah tu, mereka akan brainwash.
Jangan dekati Muhammad. Muhammad ahli sihir, Muhammad pemecah belah umat, dia bahaya, nanti kamu terpengaruh. Sebab masa zaman ini mereka juga buat haji, tapi cara mereka lah, cara yang sesat tu. Jadi orang luar akan datang pergi buat haji. Jadi sebelum pergi buat haji tu, mereka akan di brainwash ni. Itulah hikmah Fawati Uswar, untuk menarik perhatian pendengar. Kita masuk pada ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitab, kitab Al-Quran ini, maksudnya kitab yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Baik, dari sudut bahasa tuan-tuan, zalika ni sebenarnya maksudnya itu. Zalika itu. Hadza ini. Jadi persoalan kat sini, kenapa Allah menggunakan kalimah zalika? Itulah kitab, itulah Al-Quran, la raiba fihi. Maka kata ulama, menggunakan kalimah zalika di sini adalah untuk menunjukkan ketinggian, kemuliaan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ni tinggi, dia tunjuk itulah kitab. Sebab tu guna kalimah zalika. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Maksudnya tidak ada keraguan bahawa Al-Quran datang daripada Allah. Barang siapa yang beriman pada Al-Quran, maka Allah akan memberikannya petunjuk. Namun barang siapa yang tidak beriman pada Al-Quran, maka Allah akan menyiksanya. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, kita sedang membahaskan tentang sikap orang beriman. Ayat 6 hingga 7 kita akan bahas tentang sikap orang kafir. 8 hingga 20 kita akan bahas tentang sikap orang munafik. Jadi sempena Maulidur Rasul ini, malam ini kita akan bahaskan tentang sikap orang beriman. Iaitu yang pertamanya, orang beriman ni sikap dia mesti yakin sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Pertama yang dia nak faham Quran ni macam mana. Dalam Quran ni jangan katakan ada salah. Benda yang meragukan pun tidak ada. Sebab itu Allah guna kalimah raiba, keraguan. Jadi kata Ibn Abbas, orang yang beriman dengan Al-Quran, dia yakin Al-Quran ni confirm betul, tak ada benda salah, tak ada benda yang meragukan, tak ada benda yang bercanggah, maka Allah akan bagi dia petunjuk, Allah akan bimbing, bagi dia hidayah. Bukan sahaja tiada kesalahan di dalam Al-Quran, bahkan tiada keraguan walaupun sedikit di dalamnya. Oleh yang demikian, kita hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam kehidupan agar sentiasa betul dan tepat dalam membuat keputusan serta dapat membezakan hak dan batil. Jadi bila kita faham, kita yakin Al-Quran ini sumber yang tak ada keraguan, semuanya betul, dialah panduan, maka kita akan sentiasa rujuk dia. Tapi masalah orang hari ini, dia suka rujuk barat, dasar pandang ke barat, dasar pandang ke timur. Akhirnya dia rasa dia buat keputusan yang betul. Tengok sesat, salah.
Nak majukan ekonomi negara, kita kena contohi negara-negara yang lain. Negara-negara lain dah buat dah SST, GST, kita pun buat. Ranau. Negara lain serahkan lapangan kapal terbang airport pada BlackRock, Malaysia pun bagi kat BlackRock. Habis bocor bumbung KLIA. Tapi bila pemimpin kita baca ayat Quran dalam parlimen, dia kata jangan nak ceramah dalam parlimen. Ini salah, tuan. Jadi sepatutnya Al-Quran inilah jadi panduan. Dalam Quran pun dah sebut la tattakhidhu bitanah, la tattakhidhul yahuda wan nasar. Jangan kamu ambil orang Yahudi Nasrani sebagai pelindung. Kemudian bila kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan, kita dapat beza hak dan batil. Kita boleh beza mana satu betul, mana satu salah, mana satu haram, mana satu halal. Contohnya Rocky, isu anjing. Orang yang tak rujuk Al-Quran, yang animal lover, yang sayangkan binatang ni, dia bawa emosi dia ke depan. Akhirnya dia membela anjing yang mati itu berbanding manusia yang dalam bahaya. Sedangkan dalam hadis, binatang yang berbahaya di antaranya disebut sebagai khaba'is, binatang yang membawa mudarat, maka wajib atas kita bunuh dia. Contohnya di rumah kami ni selalu ada kalajengking hitam. Bersih dah, cuci macam mana pun tak tahulah, dia datang juga. Jadi tak boleh kita biarkan dia hidup, dia tak boleh. Begitu juga anjing liar, perlu dibunuh ataupun dipindahkan. Sebab dasar Islam ni dia menolak mudarat, ambil manfaat, ambil maslahah. Dalam Safinatun Najah pun disebut demikian juga. Disebut jelas tentang anjing yang liar perlu dibinasakan kerana membahayakan manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maksudnya Al-Quran menjelaskan kepada orang-orang yang bertakwa tentang kekufuran, kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan keji. Jadi Al-Quran ini dia hanya jadi petunjuk kepada orang bertakwa sahaja. Bagi orang yang fasik, yang munafik, yang kafir, nanti kita akan tengok. Secara umumnya begini tuan-tuan, sebenarnya hidayah ni Allah bagi pada semua, termasuklah kepada orang kafir, orang munafik. Tetapi yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan jari mereka ni masuk azan, dalam telinga mereka. Dalam surah Nuh tu dia kata, dia ambil dia punya hud tu, dia tutup. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ada hati dia tak mau fikir, ada telinga tak mau dengar, ada mata tak mau lihat. Jadi orang munafik, orang kafir ni, kenapa mereka berada dalam kesesatan? Adakah Allah tak bagi hidayah? Dah, Allah bagi. Tapi mereka yang pekakkan telinga, yang tutup mata, yang tolak kebenaran, akhirnya mereka kekal dalam kekufuran, kemusyrikan. Tapi orang yang beriman, contohnya macam Salman Al-Farisi, bila dia dengar seorang padri cerita pasal Islam, dia tertarik, maka dia cari. Dia pergi belajar dengan dikata ke ayah dia nak masuk Islam. Ayah dia Majusi, sembah api. Ayah dia dengar tu, ayah dia ikat dia, kurung dalam rumah. Dia berjaya lepaskan diri. Dia pergi belajar dengan rahib A kencing dia. Dia pergi belajar dengan rahib B, rahib C, sampailah dia berjaya. Rahib yang terakhir kata akan datang seorang Nabi Rasul akhir zaman di Madinah, kamu pergilah. Maka dia pun pergi. Akhirnya Salman Al-Farisi syahadah dengan Nabi Muhammad.
hudal lil muttaqin. Salman tu dia cari kebenaran, maka Allah bimbing dia, Allah bagi petunjuk di manakah kebenaran itu, sehingga dia berada dalam kebenaran. Jadi kalau kita nak dapat petunjuk, kita keliru ni, ya Allah, aku nak kena buat apa lagi ni? Dah macam-macam amalan aku buat, tapi hati ni gelisah, hati ni tak tenang, kepala ni bising. Cari Allah. Jangan cari ajaran yang lain. Macam baru ni ajaran New Age itu, ingatkan selepas isu hati healing tu dah makin slow, rupanya sekarang ni makin dahsyat. Bayangkan isteri bangun malam-malam ingatkan tahajud, rupanya tak, meditasi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, at-taqwa hiyal khawfu minal jalil. Sayyidina Ali kata, takwa ini ialah merasa takut dan gerun kepada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, bersikap qanaah dengan sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan sedikit dan persediaan bagi hari akhirat. Jadi takwa ni apa dia? Pertama, menurut Sayyidina Ali, takwa ni mesti rasa takut pada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga, dia rasa cukup walaupun sikit. Yang keempat, dia buat persediaan menghadapi hari akhirat. Inilah takwa. Seorang sahabat, Sayyidina Umar pernah tanya seorang sahabat, takwa ni apa dia? Jadi sahabat tu pun kata, Umar, kamu bila kamu berjalan di jalan yang berduri, maka bagaimanakah kamu berjalan? Maka jawab Sayyidina Umar, aku akan berjalan dengan berhati-hati untuk elak daripada terpijak duri. Maka jawab sahabat tersebut, itulah takwa. Makna kata takwa ni kita hati-hati. Nak buat sesuatu tu kita fikir dosa, pahala, halal, haram. Dia ajar anak-anak begitu. Dia rasa takut pada Allah Ta'ala, buat sesuatu tu fikir dulu. Nak merempit, fikir dulu. Nak isap vape, rokok, fikir dulu. Halal, haram. Ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, iaitu sesuatu yang mereka yang tidak nampak dengan mata, seperti syurga, neraka, titian sirat, timbangan mizan, hari kebangkitan, hari perhitungan amal, yakni hisab, dan peristiwa-peristiwa lain. Jadi orang beriman ini, dia mesti yakin tentang perkara-perkara ghaib yang telah Allah sebutkan dan Nabi sampaikan. Benda ghaib ni apa dia? Benda yang kita tak nampak. Ataupun kita belajar dulu perkara-perkara sam'ayat. Sam'ayat ni apa dia? Perkara-perkara yang kita tak nampak, yang kita tak boleh sentuh, tak boleh pegang, tak boleh nak rasa dia, tetapi kita pernah dengar dia.
Iaitu dalam Quran ada sebut tentang nar, neraka, jannah, syurga, yaumuddin, hari pembalasan, yaumul akhirah, hari akhirat. Kemudian Nabi cerita tentang alam barzakh, alam kubur. Jadi orang Islam dia mesti beriman, mesti percaya tentang perkara ghaib ini. Sebab itulah orang beriman ini, ganjaran yang Allah janjikan semuanya dalam bentuk yang ghaib. Sembahyang dapat pahala, mana pahala? Cari rezeki halal dapat berkat, mana berkat? Buat baik masuk syurga, mana syurga? Sebab itulah Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman ini dia bukan sekadar tersembunyi, tersemat dalam hati, akan tetapi iman ni adalah apa yang tersemat dalam hati dan dibuktikan, dibenarkan dengan amal. Jadi orang beriman ini, walaupun benda tu tak nampak, tapi dia yakin. Orang yang tak beriman, yang materialistik, yang madiyah, kepala otak dia tu kira fikir pasal kaya, pasal duit, fikir pasal nak makan apa, nak naik apa. Kepala otak dia tu kira bab-bab kebendaan saja. Maka dia tak percaya bab-bab macam ni. Dia tak percaya tentang syurga, tak percaya tentang neraka. Sebab itulah kita tengok golongan ini, hidup dia bertuhankan nafsu. Dia kira ikut nafsu dia nak apa, dia bagi saja. Dia tak kira halal haram. Berbeza dengan orang yang beriman. Antara ciri orang beriman adalah percaya dan yakin terhadap perkara ghaib yang dicipta Allah, walaupun mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan tangan tidak pernah menyentuh, namun hati percaya dan yakin akan kewujudannya kerana telah dikhabarkan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi antara cara untuk melahirkan perasaan takut, sebab itulah kita diajar untuk mendalami kitab-kitab yang cerita tentang hari akhirat, hari kiamat. Di antaranya keadaan api neraka tu, apinya saling memanjat. Apinya warna hitam. Kemudian diceritakan gigi, satu batang gigi ahli neraka ini sebesar bukit Uhud. Itu baru gigi, belum tubuh yang lain lagi. Kenapa dibesarkan tubuh ahli neraka ini? Supaya ruang keluasan tubuh itu besar, lebih banyak kena kepada api neraka, maka berkali ganda lah rasa sakitnya. Sebab itu dalam Quran diceritakan badalnahum juludan, lepas dibakar, luntur, terpisah daging daripada tulang, kemudian badalnahum, kami ganti balik, dijadikan semula tubuh daging ini, kemudian dibakar balik. Jadi bila kita bedah ayat-ayat yang cerita tentang alam akhirat, maka akan lahir perasaan takut. Kemudian bila kita tengok pula, nanti kita akan tengok surah Al-Baqarah ayat 26. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kenapa dalam Al-Quran bila Allah sebut syurga, jannah, Allah susuli dengan tajri min tahtihal anhar. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Maka kita kata Imam Zamakhsyari, kerana taman yang tidak ada sungai, taman itu dia tak naik seri dia. Kan? Pergi kebun nanas, bosan lah, tak ada sungai.
Pergi kebun rambutan tak ada sungai, bosan. Jadi bila pergi kebun yang ada air terjun, yang ada sungai yang mengalir, seronok. Bunyi airnya tenang. Bila penat kita boleh pergi terjun. Di syurga ini sungai yang bukan sungai air biasa, bahkan sungai yang terdiri sungai susu, sungai arak, sungai madu yang boleh diminum. Jadi bila cerita pula tentang syurga, maka akan lahir perasaan raja, perasaan berharap. Mudah-mudahan aku antara salah seorang ahli syurga, boleh masuk dalam syurga. Dan inilah yang meningkatkan iman kita apabila kita membedah tentang sakitnya azab neraka, nikmatnya syurga. Kemudian sikap orang beriman lagi, wa yuqimunas salah, yang mendirikan solat, maksudnya menyempurnakan solat dengan berwuduk, rukuk, sujud serta melaksanakannya pada waktu yang ditetapkan. Solat ni kita belajar sejarah dia daripada Isra' dan Mi'raj. Nabi digerakkan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ambil hadiah. Tahun tu Nabi sedih, Allah hadiahkan syariat solat. Jadi orang beriman ini, wali-wali Allah ni, antara tanda dia wali ni, dia kuat semayang. Apa jadi lalih hidup dia, dia pergi semayang 2 rakaat. Anak sakit, semayang 2 rakaat. Kena buang kerja, semayang 2 rakaat. Isteri mati, sedih, rindu, teringat, semayang 2 rakaat. Macam itulah orang beriman. Sebab solat ini adalah hubungan hamba dengan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Maknanya menyedekahkan sebahagian harta yang telah Allah berikan. Jadi sikap orang beriman ini antaranya lagi adalah dia mengeluarkan sebahagian hartanya, dia bagi pada jalan Allah Ta'ala. Bagi pada masjid, bagi pada orang susah, pada madrasah. Dan sikap Nabi begitulah. Dalam Quran dah sebut dah, 1/5 daripada ghanimah adalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sikap Nabi ni bila dapat harta rampasan perang, Nabi dapat, Nabi bagi. Dapat bagi, dapat bagi, dapat bagi. Sehingga kan Nabi sebut, aku tak takut umat aku ini miskin. Yang aku takut adalah apabila umat aku diuji dengan kekayaan. Sebab itulah Nabi memilih untuk hidup sederhana. Yang miskin bukan fakir. Fakir ni bahaya, fakir tak bagus. Fakir ni maksudnya tak cukup makan. Miskin ni dia ngam-ngam saja. Kita ni kira miskin ni, ngam-ngam saja makan. Ada rumah, ada motor, ada kereta, boleh untuk hidup macam itulah. Kita ni kira saya miskin ni. Nabi pilih untuk hidup sebegini. Sebab apa? Kekayaan melalaikan. Dan akhirnya kebimbangan Nabi itu berlaku. Bila Islam berada di puncak, bila tentera dah ramai, menang perang tu harta melimpah ruah. Akhirnya dalam satu perang tu, Ansar dia kata macam ni, kami ni Ansar ni dah banyak dah bantu Islam, tak apalah kali ni kami tak payah infak harta, sebab kami dah banyak dah, Islam pun dah kaya dah. Akhirnya Allah turun ayat Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Allah tegur kaum Ansar,
yang tak nak infak fisabilillah. Dia dah rasa macam dah banyak sangat dia bagi. Allah hanya menyebutkan ibadah solat dan zakat dalam ayat ini bagi mewakili ibadah yang lain. Dua ibadah ini adalah ibadah yang utama dalam Islam. Barang siapa yang berjaya melaksanakan dua ibadah ini, maka insya-Allah mudah baginya melaksanakan ibadah yang lain. Jadi kata Al-Imam Zamakhsyari rahimahullah, kita akan tertanya, kenapa dalam ayat surah Baqarah ayat 1 hingga 5 ni Allah hanya sebut tentang ibadah solat, ibadah zakat. Maka kata Imam Zamakhsyari, dua ibadah disebut dua ibadah ini kerana dua ibadah inilah ibadah yang utama dalam Islam. Kalau kita berjaya semayang, berjaya zakat, maka insya-Allah kita akan berjaya buat ibadah yang lain. Tapi kalau solat pun gagal, zakat pun gagal, jangan mimpilah nak buat umrah, nak buat haji, nak buat puasa. Memang tak lah. Jadi entry level untuk jadi orang Islam, benda paling basic sekali, solat, zakat mesti settle. InsyaAllah ibadah-ibadah yang lain, qiyamul lail, baca Quran, boleh buat insyaAllah. Jadi kalaulah mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, dia tanya kita, saya ni baru masuk Islam, apa yang saya nak kena fokus dulu? Maka kita ajar dua benda ini dulu, solat dan zakat. Sebab apa? Sebab solat merupakan ibadah yang menghubungkan manusia dengan Allah, manakala ibadah zakat menghubungkan manusia dengan masyarakat. Firman Allah Ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ni cegah daripada buat perkara keji dan mungkar. Surah Al-Fusilat ayat 6 hingga 7, Allah cerita Allah melaknat orang yang tak bagi zakat. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sampai pada ayat yang ketiga, menceritakan tentang sikap orang beriman. Dia beriman pada perkara yang gaib, pahala, dosa, syurga, neraka, walaupun tak nampak, dia yakin ada benda ni. Kemudian orang beriman, dia solat. Yang ketiga, dia tunaikan zakat. Kita ambil tiga ini dulu, ciri-ciri orang yang beriman. InsyaAllah kita sambung pada hari yang lain. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Allahu Akbar, Allahu Akbar.